Nama Izaidi sekarang menjadi orang kata bualan ramai dan banyak drama-drama yang tengah Zaidi jalankan dan bintangi. Apa yang Zaidi boleh katakan, orang kata ini rezeki? Alhamdulillah, sekarang makin curah rezeki lah. Lagi lepas kahwin banyak rezeki masuk. Mungkin banyak doa pada isteri, family. Isteri saya pun banyak support. Sekarang ni saya rasa apa yang saya dapat hari ni semua atas doa isteri. Terima baik dalam industri ni kan bukan satu perkara yang mudah untuk pendatang-pendatang baru kan. Bagaimana you melihat peminat menerima kedatangan Izaidi Aziz dalam industri ni? Alhamdulillah, so far saya rasa lebih kepada baik. Ada yang tak baik juga, tapi yang tak baik tu biasalah, mulut orang kita tak boleh tutup kan. Saya appreciate lah mana yang support saya. Buruk-buruk tu saya tak tahu lah apa masalah apa yang saya buat sebelum ni. So far saya tak ada kacau orang. Bercakap pasal orang yang tak puas hati tentang you kan, baru-baru ini juga Melodi terdengar dakwaan mengatakan pelakon Izaidi buat badan untuk mencari rezeki yang tidak halal. Berat tak dakwaan sebegini yang dilemparkan kepada you? Saya buat badan ni atas tuntutan kerja lah kak. Sebab kerja yang saya syuting baru ni, diorang hantar reference yang royalty, yang badan sasa, tegak macam Pris Martin tu kan. Tentu saya kurus, so saya fikir takkanlah Pris Martin kurus macam ni kan. Saya buat badan atas dasar kerja. So kalau orang cakap untuk kerja haram tu, janganlah hukum orang cepat sangat. Berat sangat tuduhan ni kak. Mungkin sebab saya pun baru lagi dalam industri ni. Dekat dalam Malaysia ni, kalau akak tengok statistik yang dah ada sugar daddy, sugar babe ni, saya rasa agak tinggi. Mungkin benda tu akan boleh jadi tanggapan orang terhadap kita. Tapi apa yang saya buat sekarang ni, yang penting saya tahu niat saya, and wife pun ada belakang saya, family ada belakang saya, cukup. Mungkin bila ada tuduhan sebegini kan, adakah perkara-perkara seperti ini mungkin ada orang kata musuh dalam selimut? Saya tak tahulah kak siapa musuh dan selimut saya tu. Saya cuba buat yang terbaik lah, buat baik dengan semua orang. Yang penting saya tahu niat saya, cari rezeki yang halal, tak ada musuh insya-Allah. Tapi janganlah buat macam tu, sebab takut benda tu berbalik kepada diri sendiri. Benda ni ujian untuk kita juga. Bila ada isu sebegini kan, pastinya yang terkesan adalah isteri you sendiri. Bagaimana penerimaan isteri bila menerima gosip-gosip liar? Alhamdulillah, dia tahu apa yang saya buat. Dia ada susah senang dengan saya, so dia tahu semua benda yang saya buat. Izaidi, mungkin dengan perwatakan you yang baik ini sebab orang mudah pijak you. Betul lah apa yang akak cakap, perwatakan saya buat orang pijak-pijak. Tapi kena ingat, orang yang banyak diam ni, orang yang banyak tahan ni, sebenarnya dia ada satu tahap bila dia meletup lagi menghajar daripada orang yang bising. So selagi saya bercakap baik ni, cakaplah baik.